Korang tahu tak, ada satu negeri ni diiktiraf sebagai geopark kat seluruh negeri dia. Negeri mana tu? Sini, geng Gio nak story. Negeri dia comel otek aja geng. Lain tak bukan, iaitu Perlis. Walaupun dia kecil, tapi Perlis ni dah diiktiraf geopark kebangsaan sejak 2023 lagi. Yang menariknya, seluruh negeri dia dapat geopark. So jom kita explore geopark Perlis. Pertama, Gua Kelam. Gua Kelam ni famous dengan laluan pejalan kaki dalam Gua Batu Kapur yang panjang dia lebih 370 meter geng. Dulu gua ni laluan lombong biji timah. Lepas tu dekat dalam gua ni ada stalactite dan stalagmite yang terbentuk semula jadi. Memang feel dia lain macam geng. Kedua, Wang Kelian Viewpoint. Kalau nak view lawa dari atas bukit, Wang Kelian ni lah memang spot perfect. Dari sini boleh nampak bukit Bukau dan sempadan Malaysia, Thailand. Dekat sekitar kawasan ni, terutama dalam Gua Wang Burma dan banjaran Bukit Kars. Batuan utama dia iaitu jenis batu kapur sebahagian dalam formasi setul. Ketiga, Bukit Cabang dan Bukit Keteri. Batuan kedua-dua bukit ni sama iaitu Bukit Batu Kapur, iaitu daripada lapisan batu kapur formasi cuping yang berusia lebih 290 juta tahun. Dekat sini juga sesuai untuk aktiviti hiking secara santai sebab trek dia tak adalah susah sangat. So itu antara tempat-tempat geopark di Perlis ni lah. So geng, dah nampak kan, walaupun Perlis ni kecil-kecil cili padi tapi dia berisi. Geopark dia bukan satu-satu kawasan tapi satu negeri terus. Orang Perlis, cuba komen sikit. Dapat something?